Beberapa update di awal bulan September ni, harga emas seperti yang dijangka oleh pakar-pakar kewangan telah naik ke RM523 per gram. Ini hampir mencapai harga tertinggi tahun ni pada bulan April, RM533 per gram. Okey, jadi bila harga emas naik ni mesti ada kaitan dengan ekonomi dan politik US. Apabila terjadi perubahan dasar dalam ekonomi Amerika Syarikat dan juga ketidakstabilan politik, pelabur-pelabur akan beralih kepada aset yang selamat, iaitu gold. So ini menyebabkan turun naiknya harga gold lah pada hari ini. Juga adalah hari Maulidur Rasul, dan banyak-banyakkanlah kita berselawat pada hari Jumaat yang mulia ini, dan kita sama-sama memperingati sirah Rasulullah SAW, segala pengorbanan baginda untuk kita dalam menyebarkan agama Islam. Selain daripada itu, tak lupa juga hari ini ada perlawanan antara Jojo dengan, saya tak ingatlah oponen dia siapa. Jadi kita bagi sokongan dekat Jojo. Semoga Jojo menang. Okey, Jojo menang, Jojo selamat. Sekiranya anda masih belum mempunyai simpanan emas, masih belum terlambat untuk anda memulakan simpanan tersebut pada hari ini, dan anda akan berasa bangga dengan diri anda dalam masa 5 ke 10 tahun yang akan datang dengan keputusan bijak yang anda buat. Dan jangan lupa dengan Public Gold, anda juga boleh membuka junior account dan mengalihkan duit-duit raya anak anda dalam bentuk simpanan emas. Pada tahun ini saja, kenaikan emas mencecah dalam 25 ke 30%. Tapi bila kita tolak spread dalam 6 hingga 9%, jadilah dalam 16%. Still banyak lagi kan? Anda boleh klik link di bio untuk join Public Gold.